Masa aku fikir benda tu dah habis, rupa-rupanya baru mula. Kisah. Lepas kejadian kerusi jatuh tu, supervisor panggil aku ke bilik kawalan Streetooth. Dia tunjuk satu rakaman lama, tahun 2016. Dan bila aku tengok, bulu tengkuk aku terus meremang. Dalam rakaman tu, ada seorang penghuni lama. Lelaki tua yang suka duduk dekat kerusi di bilik 27. Orang kata dia selalu marah bila staf ubah tempat kerusi tu. Dia meninggal atas kerusi tu masa shift malam, yang buat aku tak boleh bernafas. Dalam rakaman terakhir, sebelum dia meninggal, dia pandang tepat ke arah kamera dan cakap sesuatu tanpa suara. Aku zoom bibir dia perlahan-lahan dan aku nampak dia sebut, "Kalau aku tak ada, jangan sentuh kerusi tu." Sejak malam kerusi tu tergantung di siling, aku dah nampak siapa sebenarnya bayang hitam tu. Bentuknya sama tinggi, sama postur, macam lelaki tua dalam rakaman. Dan bila aku nak keluar dari bilik kawalan tu, pintu terhenti separuh. Rasa berat, macam ada orang pegang dari belakang. Kemudian aku dengar suara perlahan, sama macam bisikan yang ganggu aku selama ni. "Kerusi aku mana?"